Ramai orang burn out bekerja atau terlalu sibuk dengan urusan harian. Kadang-kadang kita juga perlu untuk lari sekejap daripada suasana yang stres dan refresh semula diri. Kali ni aku nak bawa korang camping dekat satu tempat yang tenang betul-betul sebelah sungai. Camping kali ni kita orang masak lauk yang special sikit, iaitu ayam berlado dan juga English breakfast. Welcome back, it's me Yin. Jom layan video ni sampai habis. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. Camping. Ya, camping. Camping. Belum rasmi dia. Belum rasmi bang. Aku tak tekan order receipt ni. Kan kena klik, kena tekan kan. Aku tekan ni. Datang dia juga. Tak ada tengok apa. Tengok ke bawah kan langsung. Kalau cek-cek dah di time ni, kan dua waktu ni. Kalau si ni besar tu. Ni berapa meter? 3 darab 6 ke? Yang ni besi ni masuk batang. Di tengah-tengah ni? Ni masak ni. Tak, yang paling best kan tu. Ya, tak yang paling best ni. Tu pekat je lah. Tengah dia dulu. Oh. Dia tengah dulu lah. Oh, ada reflect lah. Plug and play. Plug and play. Dia tengah tekan apa ni? So kita dah set up kemah boleh nampak belakang tu. So sekarang pun dah gelap. Kali ni set up memang padu ya. Memang kau-kau, memang macam rumah dah ni. Nak beli ada kat beg kuning. Nak beli ada kat beg kuning ataupun kat link kat bawah. Untung lah beg kecil ke rumah dekat. You know. Kerusi ya. Sampai makan tapak orang. Yang ni tak tapak. Yang pasang lah dah dari. Dia memang habis. Dia ni sikit. Atas ni. Ada hujung. Dia ada besi ni. Ingat Cik Susan Ni, satu ni. Okey. Ini satu lagi. So item kedua kita.
Barang dapur. Oh. Barang bukan dapur tu apa? Alatan dapur lah. Alatan dapur. Sah. Tak macam masalah kita unboxing macam barang kahwin. Macam orang datang, orang datang bawa benda kahwin, bawa hadiahan. Lepas tu malam tu kita tengok unboxing. Siap bagi gas berapa botol? 2 botol gas bagi. Mantap. Berapa? RM20 kan? RM20 eh? RM20. 20 something kan? Dapat ni. Dapat gas 2 dengan ni mini stove lah. Yang ni kecil lah, besar-besar tapak tangan. Besar sikit lah boleh tapak tangan. So, ni RM20 2 ni, termasuk postage. Kan? Ha. 21 lah kalau termasuk tak silap aku. 21. Mana dapat? Mana dapat? Link kat bawah. Di kat bawah. Jom. Baru kan? Kalau biasa ini baru kan. Tombik. Dah siap guys. Let's go. Let's go, kita masak nasi dulu. Wih, kuat. Tak ada hal benda simple. Kita bersama Chef Khairul lah malam ni. Chef Khairul Khairul Ameng bukan saya. Saya Khairul lain. Terkulit pula. Beli yang apa tu? Yang 1000 packing. Oh, dia. Oi. Macam mana Chef? Okey. Cuma yelah barang baru. Dia macam melekat sikit lah. Puih hangus tu, cepat tu. Kuali hangus, masak hangus je kita. Adakah berjaya? Bengong. Dia melekat tu kuali baru siap. Tak, kau tahu sebab apa kita minyak. Minyak lambat eh? Tak, patut kita tak minyak dulu tadi. Itu kacau sekali ya. Ni okey ni. Semat lah ni pancake. Ini resepi baru guys. Aku cakap aku kan Khairul Ameng Khairul lain. Dia melekat dah. Okey. Cantik tak telur? Cantik ke? Cantik lah. Masuk pancake tu. Rasa macam mana? Pancake. Pancake eh? Kalau sedap. Ada. Cantik. Okay lah. Ayam tak ada. Kita beli lobster boleh geng Kita makan benda-benda murah je. Tak ada mahal lah. Tak ada mahal lah. Mana lobster Ada peha, kepak. Ayam. Sosis besok. Besok. Tengok kita masak. Dulu. Lemak nak. Tak nak. Aku tak nak. Mau Putih ni kalau dia malah nak kepik boleh ke? Tu masuk ke? boleh lah. Jangan tukar dulu. Wih, memasak lah siap. Okay guys, kita makan dulu. Selepas dimasak oleh Chef Kai Sia-sia. Dia macam iklan tu kalau kita tengok apa dia bayar kita kat. Bagaan ni bawah jatuh. Bagang atas tepi jatuh. Oi, kena. Kena. Masa pada podeng sikit. Ini tu.
Berapa halus kan? Tak, aku ingat tak halus macam tu tau. Aku ingat macam kat ada kasar-kasar. Macam biji-biji tu ada. Ini betul hantu tu. Takkan ada gemuk. Kena tahu lah. Kau boleh ambil sikit, boleh makan banyak. So guys, dah licin makan Dah licin guys. Selesai. Lauk pun habis. Lauk habis dengan nasi Okay guys, kita pun dah habis makan. Dah kemas-kemas. So kita jumpa korang esok pagi I'm never the same. Whenever you calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the destiny out of my head. Pinya aku kena keluarkan. Angin malam. Kita buat kopi dulu guys. Lepas tu kita buat English breakfast. Dia bila-bila macam tu kan. Function teruk lah dia kamera ni. Oh, satu kubik. Apa ni? Google lah. Dah kejadian. Kejadian sini, kejadian ni. Sampai dia dah masak pun tak mak. Banyak tak? Tak habis dah. Confirm Banyak tau ni. Tahu. Ni kuah ikan sardin. Dia nak. Ni kuah kacang. Jika buat macam di inti lah ni. Makan dulu guys. Apa Bismillah. namanya? English breakfast. English breakfast. Kek je ni. Tu macam Tapi dia tak adalah. Dia tak rasa sangat masam tu sebab dia campur ni dengan telur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu breakfast. Saya terletak dalam air minyak kan. Tak. Sedap. Dengar guys, bunyi dia guys. Panjang tu sampai nak sempur tu tarik tu. Sedap. Oh, kau tak nak makan dunia atas tau Ada lagi. Macam-macam ni. Tapi memang simple lah. Roti ke lah dia punya main. Okay guys, so sekarang kita pergi mandi dulu. Let's go. Cuci badan. Sejuk badan orang tu. Nampak? Let's go.
itu kalau lagi. Ya, seng kan. Wih, habis. Tapi dia cabut di belakang. Dah silap tu. Tu yang orang tu. Kan dia jauh. Tu macam Dekat orang situ. Memanglah nak sana. Batai boleh bawah boleh. beg dia kecil. Okay guys, thank you for watching. Sampai situ je kita punya video kali ni. So, jumpa korang next video. Okay, kalau korang nak support kita orang, korang tekan subscribe dengan komen je kat bawah. So kat situ dah bagi satu orang kata support yang luar biasa lah dekat akaun aku ni. So, jumpa korang next video. Ciao. Ciao. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to